Ini 3 sebab kenapa korang kena guna bone ni, especially kalau korang betul-betul beginner dari kosong. Pertama sekali korang kena tahu bone ni diperbuat daripada material komposit polymer. Korang boleh bawa bone ni masuk adventure ke tempat-tempat lasak macam lautan ke, ataupun time korang tengah training tu tiba-tiba hujan. Tak ada hal, korang boleh teruskan training sebab material dia ni waterproof. Lepas tu pula korang tengok bahagian handle ni, design grip yang memudahkan korang untuk pegang dengan selesa. Tengok bahagian atas ni dia ada aero shelf, dan aero shelf ni memudahkan korang untuk letakkan aero korang tanpa aero ni jatuh. Cuba korang tengok, abang aku saya ingatkan pun dia tak jatuh lagi. Saya ingat banyak ni. Korang pun tak adalah terkial-kial and panik nak kontrol aero korang dekat sini. Lepas tu yang ketiga guys, part ni special sebab bow cobra ni ada side reference point. Side reference point ni sangat-sangat akan memudahkan untuk beginner-beginners, akan membantu korang untuk membuat anggaran korang dengan lebih confident masa shooting nanti. Korang cuba tengok sini macam mana abang aku gunakan side reference point untuk abang aku shooting daripada belakang kamera ni. Ready and shoot. Yeah. Yang penting kena kalau tu jauh sikit. So side reference point sangat-sangat membantu you guys, especially kalau korang masih beginner dan bermula daripada zero. Untuk dewasa korang kena pilih 60 inch 35 pound dan untuk tekan link yang diberikan sekarang.